sikit je. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat-rakyat Malaysia. Dan siapa sahaja yang mengenali saya, yang tak kenal, tak apa. Yang kenal, kenal lah. Saya Hakim Sopa, nak minta maaf pada semua orang. Minta maaf kat semua orang atas apa yang tengah terjadi. Dan yang kedua, saya nak minta ruang. Saya nak minta ruang daripada semua orang. Betul tak? Saya nak minta ruang lah. Berikan ruang, waktu dan kerjasama agar saya boleh selesaikan segala hal ini bersama keluarga saya dan isteri saya. Clear tak? Jelas? Macam tu. Jangan gaduh. Janganlah gaduh. Okey. Boleh tak minta korang bagi kerjasama? Bagi kerjasama, bagi saya ruang untuk saya selesaikan secara peribadi. Yang tu sahaja. Boleh? Tak nak, tak apalah. Kita buku. Itu saja. Itu saja yang saya minta. Tak boleh dia bagi kerjasama, tak apalah. Saya pun penat kan. Saya buka TikTok. Tengok komen.